Sekarang punya suara korang dengar adalah daripada kamera Adrian, iaitu sekarang ni Adrian recording memakai Insta360 Ace Pro 2. Okay, sekarang ni mikrofon dah connect. Korang boleh beza di antara original sound quality dengan HoloLens Lux A1 punya suara ini. So dari distance ini, hello testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3, test mic, test mic, test mic, test mic. Kalau kita letak dekat baju, hello test mic, test 1 2 3, testing testing. So sekarang ni aku try buka bunyi angin yang kuat. Boleh dengar tak? Aku tekan noise cancellation. Hello, test mic, test 1 2 3, testing testing. Tekan sekali lagi. Okay, yang ini tak ada noise cancellation. Dengar tak bunyi angin? Okay, noise cancellation. Hello, test mic, testing, test 1 2 3. Okay kan? So ini adalah kotak daripada HoloLens Lux A1 Lightning version, USB version. Sini ada spesifikasinya, korang boleh tekan pause untuk baca. So masa korang buka, dia ada 2 receiver dan 2 transmitter. Dekat belakang sini dia tak ada clip tau, dia cuma magnetic sahaja. Dia cuma magnetic, so dia kompreskan, minimaliskan, dia jadi nampak lebih kecil lah. Dia tak leceh-leceh sangat kalau korang nak magnet dekat baju korang. So dekat sini pun dia besar tau, dia punya speaker ni. Nampak sangat besar. Depan ni ada logo, lepas tu ada satu lampu. Sini korang boleh tekan kalau korang nak noise cancellation ataupun korang nak mode biasa. Selain itu dia bagi after sales card dan juga dia punya user manual. Dan dia ada provide satu bag, silica gel, USB ke Type-C cable, dan dia provide 2 windproof reduction punya ini bulu-bulu bagi korang. Dia tidak perlukan thread ataupun apa-apa, korang cuma selitkan straight kepada mikrofon macam ini saja. Okey, cara nak pakai, kalau korang pakai iPhone yang Type-C, korang boleh masukkan secara macam ni, Type-C, dan korang boleh nampak dekat sini sekarang ni ada 2 lampu. Bermaksudnya yang ini sudah connect, yang ini belum connect sebab dia dim. So macam mana? Sebab aku pakai satu mikrofon saja, ini kita tutup. So kalau korang nak noise reduction, korang tekan sekali, dia akan jadi lampu hijau. Tekan sekali, dia akan balik ke recording mode yang biasa. Secara contoh, aku test dia punya mikrofon, korang tekan record. Sekarang ni aku testing test mic, test 1 2 3, testing test mic. Apa yang saya suka masa korang playback, barang ini korang tak perlu cabut. Dia ada suara dekat sini. Lux A1 ini kalau untuk content creator, seperti kita nak buat TikTok punya content, nak senang kan, nak cucuk dekat phone memang no problem. Sebab masa korang nak buat CapCut editing, nak voice over, dia punya itu receiver tu korang tidak perlu cabut keluar. Dia terus playback, dia masih ada suara. Apa-apa pun saya letakkan beg kuning bagi korang dekat bawah sini.